Ada juga netizen pala tau ni, dia komen pula, kalau you mau ambil tanah, you ambil sajalah. Apa saya you potong itu pokok mah? Itu pokok sudah hidup lama mah. Kasih mati sama dia, apa salah dia? Ni contoh, saya sebut contoh saja. Apa saya mau potong itu pokok? Itu pokok sudah hidup lama mah. You tak ada kesian ke sama itu pokok? You marah sama kami, you marah sajalah. Apa saya you buang itu pokok? Kasih dihiduplah. Itu buah boleh makan mah. Contoh. Apa jawapan kita? Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, anna rajulaini ihtasama ila Rasulillah gharsa ahdahuma nakhlan fi ardil akhar. Sahabat cerita, ada dua orang lelaki datang jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah, Mamat ni tanam pokok kurma di tanah saya. Dia tak minta izin, tak ada nak mengabar. Saya merantau lama, saya balik tengok penuh pokok dia. Tak ada lalu nak Assalamualaikum, benda tak ada langsung. Macam mana ya Rasulullah? Faqada li sahibil ardi bi ardi wa amara sahibun nakhli an yukhrija nakhlahu minha. Apa tindakan Nabi? Nabi buat keputusan, tanah ini kekal milik tuan asal, dan baginda perintahkan supaya wa amara sahibun nakhli, supaya pemilik pokok kurma cabut semua pokok daripada tanah itu. Awak cabut sekarang, cabut semua. Qala falaqad ra'aituha wa innaha latudrabu usuluha bil fuusi wa innaha lanakhlun ammun aitamatun hatta ukhrijat minha. Perawi berkata, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, wa innaha latudrabu usuluha bil fuusi. Pokok-pokok kurma yang dicabut itu dipotong dari akarnya dengan kapak. Maknanya daripada dasar betul dia keluarkan. Bukan sekadar potong tengah-tengah separuh masuk dalam video tu. Dah, cabut akar betul daripada bawah. Wa innaha lanakhla ammun. Sedangkan pokok kurma tu, kata perawi, pokok yang dah matang, dah mengeluarkan hasil, hatta ukhrijat minha, sehingga kami nampak pokoknya semua dicabut keluar daripada tanah itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi don't play you ceroboh kita punya tempat, kita boleh cabut sampai akar, boleh cabut.